Yang hormati Tuan Musi, Ahli Tuan Kuasa Pihak Masjid An-Najah Padang Serai, Tuan Imam, Dhuif Rahman, tamu kita daripada seberang, dan muslimin muslimat itu Allah sekalian. Pertamanya kita rafat Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama menaikkan solat Isya berjemaah dan juga tarawih berjemaah. Dan kesempatan ini mari sama-sama kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keberkatan kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak ini. Apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika mana kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, apakah pandangan kamu ya Rasulullah, kalaulah lailatul qadr, pada malam itu Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa aku nak bercakap, aku nak baca, aku nak berdoa. Maka Nabi SAW menjawab, quli, bacakan olehmu wahai Sayyidatina Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ni doa yang mustajab. Nampak tuan? Sebab tu doa ni penting. Doa kata Al-Imam Nawawi antara juga iaitu kasratul ibadah. Banyak ibadat. Kita duk ingat bangun ibadat, kita duk semayang, kita duk baca Quran. Doa tu tuan-tuan, doa tu ibadat. Sebab tu antara doa-doa yang mustajab ni tuan-tuan, ketika mana juga diajak Nabi SAW, ketika mana indal iftar. Nah, hadis daripada Abu Hurairah juga menceritakan bagaimana Nabi SAW menyuruh para sahabat membaca doa ketika mana hendak berbuka puasa. Waktu mustajab. Nah, doa apa? Antara kita baca Allah malakasum tu. Nah, yang kita masyhur, dan satu lagi doa Allah mazhaban zama'u wa batatal uruq wa sabatal ajr. Insya-Allah. Tu tuan-tuan, antara doa yang kita kena baca. Nampak tuan? Sebab tu doa tu antara kata Imam Nawawi ibadat. Hak tu paling kita malas, betul tak? Sepatutnya yang tu kita kena berdoa. Kita duk ingat kena bangun sembahyang. Sembahyang tu hak tu satu bab. Nampak tuan? Hak kita baca Quran tu satu bab. Hak kita zikrullah tu bab. Doa tu kita tak mau dah berdoa. Nampak tak? Itu juga kesetul ibadah. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Makna baca doa tu. Sebab tu setiap masa kita ni doa. Masa yang Nabi kata idza jaa Ramadan futihatil abwabul jannah wa batil abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ini hadis sahih. Nampak tak? Nabi kata bila masuk bulan Ramadan dibuka pintu syurga. Apabila buka pintu syurga tuan-tuan, kita berdoa ni makbul. Berdoa tuan-tuan, angkat tangan. Doa yang masyhur yang saya sebut tadi, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun karim tu. Kalau imam baca kita amin, kalau tak imam tu baca kita baca sendiri, kita baca Allahumma innaka afuwun karim. Habil tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca anda pun tak apa, tak ada masalah tuan-tuan. Sebab tu doa ni, sebab tu Tuhan sebut dalam surah Al-Baqarah 186 yang saya bacakan tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba aku minta pada aku, wahai Muhammad, Tuhan kata apabila hamba aku minta pada aku, katalah aku hampir dengan hamba aku. Ketika mana kita berdoa, ujibu da'watad da'i idza da'an, mana aku akan makbulkan doa. Di doa ni tuan-tuan yang paling besar sekali. Makna ibu ibadat. Tapi kita tak mau berdoa, mak kita berdoa makbul. Ayah kita berdoa makbul. Kita berdoa makbul. Tuan kita berdoa makbul. Semua doa makbul orang Islam tuan-tuan. Kenapa kita tak berdoa? Sebab tu kata ulama dalam bab Al-Mutahid, dia kata ini di antara apa tuan-tuan? Itu hamba kepada Rabb. Orang di bawah minta kepada orang yang paling tinggi, kepada Allah. Sebab tu dalam bab tauhid rububiyah dan uluhiyah ini nak cerita kata apa tuan-tuan? Kita kena minta pada Allah. Masa sok paling mustajab. Waktu 1/3 malam tu doa. Apatah lagi kata Sayyidatina Aisyah, kalau malam tu Lailatul Qadar, aku nak baca apa? Baca hal tadi.
Quli, kata Nabi, hang bacalah surah Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa maknanya? Allahumma innaka afun, ya Allah, engkau lah maha pemaaf, maha pengampun, cinta kepada kemaafan dan keampunan. Ampunkanlah aku ya Allah, maafkan aku lah, minta pada Allah. Nih tuan-tuan, muslimin muslimat Allah sekalian, pasal apa kita malas berdoa? Nak buka puasa pun tak mau angkat tangan, tak kena. Sebab itulah ayat ni dia dua page dalam surah Al-Baqarah ni, juzuk 2 ni, dia apa makna ada kaitan di antara mula Allah fardu puasa, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam 1/3 sampai muka surat sebelah. Habis adab-adab dicerita bagaimana kita nak menunaikan dalam bulan Ramadan ni, adab-adab, peraturan-peraturan, merangkumi semua dalam ibadat. Sebab tu Nabi kata idza ja'atir Ramadan futihatil abwabul jannah, dibuka pintu syurga. Nampak tuan? Watil abwabun nar, ditutup pintu neraka. Nampak tak? Wasuffidatis syayatin, diikat syaitan-syaitan. Doa, lepas ni berdoa. Tuan-tuan, lepas tarawih pun berdoa. Nak balik rumah berdoa. Bukan kita doa setakat naik motor je. Doa ni tuan-tuan, yang ni yang kita kena fokus. Kata ulama, doa yang menjuruskan keampunan kepada Allah, kerana pahala kalau kita nampak Allah buka hijab tuan-tuan, turun melimpah roh. Sebab tu kalau kita pergi ke Madinah, ke Masjid Haram tuan-tuan, iftar buka puasa ni tuan-tuan, toke-toke Arab yang dia ambil setiap dah lot-lot ni, dia orang kata book lot yang nak buka puasa. Tuan-tuan duduk situ, dia akan tarik satu kabilah kepada apa, akan tarik, mai buka puasa situ. Ni seronok kita kalau bila bulan puasa. Allah berebut infak fi sabilillah. Tu tuan-tuan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan balas, Allah akan bayar bukan setakat RM1, RM7. Satu biji kelak 7 tangkai tu, saya kata 100 biji. Bukan itu saja, tapi Allah boleh tambah dalam bulan Ramadan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh tambah pahala melimpah ruah. Tuan-tuan, tak mau lagi kan. Sebab tu kalau kita tengok yang dia tolong cover satu mami tu, dia cover Masjid Madat kita. Nampak tak? Ni, tidak, Masjid Madat tak boleh buat tarawih kerana duit dibekukan berapa juta, tu simpan sana, kita tahu pergi ke mana. Orang tak tahu lagi lah. Tapi nak cerita kata, satu hamba Allah tu, dia bagi makan, dia bagi beras, dia bagi apa, dia cover ni, alhamdulillah boleh hidup sembahyang jemaah sebulan ni dah. Masjid Madat kita, Ustaz Wai dah. Ini tuan-tuan, muslimin muslimat Allah, nampak pahala tuan-tuan. Tak ada rugi tuan-tuan kita infak di jalan Allah. Apa atas bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan pergi ke Arab, duduk sana, kita kalau duduk belajar sana tuan, sebulan kita gantung kuali. Student kita duduk sana boleh, tak ada masalah, sok sebulan, iftar sebulan, tak ada masalah. Tu tuan-tuan, orang nampak fadilat ni tuan-tuan. Tak apalah kalau tabung tak main, tak bagi sini, tak apa, takut nampak tak ikhlas kan, tak apa, bibuh belakang, tak ada masalah. Nampak tak? Kau tak payah orang intai nak boh tak tergamak. Tak apalah pergi belakang. Ini tuan-tuan, pahala yang Tuhan nak bagi ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan, siapa lagi? Kalau kita nak biar ke siapa tuan-tuan? Kalau orang bukan Islam dia boleh mempertahankan rumah ibadat dia. Kita masjid kita nak biar ke siapa? Surau kita nak biar ke siapa? Kita lah tuan-tuan. Allahu akbar. Ini yang saya nak bawa tuan-tuan pada malam ini. Kita sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah memudahkan urusan kita, dunia dan akhirat kita, dan juga rumah-rumah Allah, tempat pengajian ilmu agama, minta diangkat supaya kita dapat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan juga institusi ilmu agama ini tuan. Allah, siapa lagi tuan? Nak harap Chan Alif Hanun Dawa? Tak, kita lah tuan. Tuan-tuan kira siapa pun kita tuan-tuan. Sebab tu kita kena banyak berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah buka petunjuk dan hidayah kepada kita dan kepada ketua kita,
kepada raja kita, pemimpin kita, supaya mereka dapat mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tu dah, kita tak mampu. Semua doa. Kita tak boleh buat apa tuan. Allah nak bagi kita collapse lah ni. Badan besar mana pun. Kalau Allah nak tarik, terguling mampus itu. Ni tuan-tuan ingat. Doa tuan-tuan. Apapun doa. Sebab tu kalau kita mengaji di Arab ni tuan-tuan, kita tahu. Kadang orang doa hafal Quran pun tuan-tuan, kalau cakap besar ni, masuk periksa, dia blur, habis lupa. Hak member dah hafal sikit-sikit ni, dia main soalan ni boleh karang. Boleh lulih hak kawan ni setangguh setahun, hak ni boleh tak boleh balik lagi. Pasal besar diri. Pasal dia ingat semua. Dia main periksa, blur. Doa tuan-tuan. Doa mak pak kita, doa orang muslim muslimat, itu yang paling berharga. Sebab tu Nabi kata orang yang mana orang yang mukmin, yang soleh dan soleh ini ialah orang yang mendoakan keampunan saudara seagama. Sebab kita baca doa apabila imam baca, apa dia tuan-tuan? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat. Itu tuan-tuan. Kalau kita dalam khutbah Jumaat, wajib baca keampunan kepada orang Islam. Kalau tak baca, sembahyang tak sah. Jumaat tak sah. Al-Mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Mengikut Imam Syafi'i, wajib doa minta ampun kepada orang Islam. Wajib. Tengok Jumaat ni. Tok khatib tak baca doa tu, suruh main lahok. Main lain. Wah, tu tuan-tuan. Doa tu kita nampak halui. Tapi jangan tuan-tuan. As-silahul mu'minin. Nah, senjata pada mukmin. Ni tuan-tuan, yang kita kena berdoa. Bangun tengah malam. Jangan tinggal, saya nak pesan. Yang tinggal malam, tiap-tiap malam tuan-tuan, kita kena buat tahajud sampai habis Ramadan. Kalau boleh sampai matilah, Tapi jangan tinggal malam-malam Ramadan itu, kerana satu malam itu Allah pilih special punya malam. Itu malam Lailatul Qadar. Yang kita pun tahu, dia boleh cover umur kita 83 tahun. Satu malam, kalau kita sedekah malam tu, kita sudah sedekah 83 tahun. Allah. Kalau kita selawat, 83 tahun kita selawat. Subhanallah. Tu kita tak mau lagi kan. Bukti dalil-dalil ayat Al-Quran dan surah Qadar jelas kepada kita. Tak mau pasal apa. Sementara nak pisau, ambil ya sembahyang sunat 2 rakaat. Jangan tinggal. Tak payah main masjid. Walau kalau kata tak dan. Nak buat masjid, kalau ada masjid yang, kalau kita masjid negeri dulu, kita buat 30 malam qiyam boleh. Tak apalah, tak boleh masjid pun tak apa. Tak boleh pergi surau. Buat di rumah. Semayang 2 rakaat. Allahu Akbar. Ni saya nak ajak tuan. Kita ni tak lama umur tuan. Nabi kata, "A'mar ummati baina sittina wa sab'ina." Bodoh umat aku, kata umat aku, antara 60 hingga 70. Kalau 60 pun tak nampak surau lagi, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau siapa umur 64 tahun, dia sudah berkedarah setahun subsidi. Berbanding umur Nabi 63 tahun. Allah bantuan. Kita tak tahu tahun depan kita boleh jumpa atau jumpa. Malah tahun ni berkata tu pas saya seminit 2 kita tak tahu lagi. Di mail tuan-tuan, muslimin muslimat Allah, angkat tengah berdoa pada Allah. Ni Allah masuk dalam bab puasa ni, iaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah akan makbul doa hamba dia yang mana kita ni tuan, istighfarlah, minta ampun pada Allah. Quran jangan tinggal baca. Kalau tak boleh baca hari lain pun, sebulan Ramadan ni bagi setahun sekali kita khatam Quran. Sama ada tadarus, sebab kita baca sendiri pun pederah pergi tuan-tuan. Quran tuan-tuan. Ni hujjatul laka. Kita tak mau menjadi hujjatul alaika. Tak mau jadi dia memusnahkan kita, tapi dia menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita baca Quran. Kalau kita baca malam Lailatul Qadar, kata Sayyidina Aisyah tanya Nabi, baca doa tadi, lepas tu kita baca buat amal ibadat, kita sudah mendapat. Kalau malam tu, kata ulama, kita tak dapat menentukan malam tu Qadar, tapi malam itu berlaku Lailatul Qadar, maka kita juga berpeluang mendapat fadilat 83 tahun ibadat yang kita buat. Allah Akbar. Tak mau kan? Haduk ada pun tak lama tu, terjun kubur habis. Nampak kan?
Nih yang saya nak bawa di supaya tuan-tuan sama-sama kita ambil kesempatan doa ni tuan-tuan. Banyak doa. Bangun tidak tak ada nak apa lagi, tak sapu muka apa-apa, terkejut bangun angkat tangan doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa minta Allah, ya Allah berilah aku masuk syurga-Mu ya Allah. Hindarlah kami daripada api neraka ya Allah. Minta tu. Lepas tu Allahumma innaka afuwun. Baca doa yang maksud yang Nabi ajak ni kepada insya-Allah. Hak ni. Tak tahu saya baca Melayu tak apalah. Selawat baca Melayu. Ya Allah yang Maha cinta kepada kemaafan. Ya Allah yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Cinta kepada kemaafan dan cinta kepada keampunan. Maafkanlah dan ampunkanlah dosaku, dosa kedua ibu aku, dosa kaum muslim semua. Birahmatikallahumma. Insya-Allah Allah makbul. Ni hadis lah. Tuan-tuan muslimin muslimat Allah sekalian. Yang ni saya nak bawa tuan-tuan pada malam ni. Sebab lepas ni lupa doa. Balik berdoa. Berdoa. Bangun apa ada tengah malam kalau dalam kata junub pun tak apalah. Angkat tengah berdoa tak ada masalah. Doa tak ada masalah. Nampak tak? Niat doa. Malah ulama kata kalau ayat Quran ayat kursi kita baca nak tidur kita junub pun kita niat doa tak apa. Dia pasal apa? Dia ke doa. Apa tadi doa tadi dia bukan ayat Quran. Kita doa dengan hadis Nabi makbul. Tuan-tuan minta kepada Allah. Allah bantuan. Jangan tinggal. No? Alaikum biqiyamul lail walau rak'atan. Hendaknya berzalimi qiyamul lail walau satu rakaat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu amin qusmin qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Baca surah Muzammil. Ni bangun malam walaupun sikit. Sementara nak berkedara sok, mayang saat. Ambil sembahyang, mayang saat. Tak lakap diri, handuk. Tak apa, supaya sunat. Tak larat, tak dapat pahala berdiri, tak apa. Tapi buat juga sunat tu. Angkat tengah, berdoa yang hak Nabi ajar. Nak buka puasa, baca Allah malakam sutu. Wabika amantu ala rizqa aftatu rahmi. Hak tu kata ulama apa? Kita minta kita masuk di antara orang, jadi orang Islam. Kenapa Tuhan kata ayat lain? Ya ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam Islam. Apabila kamu Islam, kita mendapat keampunan. Semua kaum muslimin dunia ni berdoa kepada kita. Tu, tuan. Penting doa. Nampak tuan? Tu. Kena ingatlah. Dan juga apa yang kita baca antara doa zam'u wa tabatal uruk. Allah menghilangkan dahaga dan merasa kita ni kenikmatan kita buka puasa, kenikmatan yang Nabi kata farhatan lis-shaimin, dua kegembiraan kepada orang buka puasa. Hin inda iftari wa inda liqa' rabbih. Apa dah? Ketika seronok orang puasa ni ada dua. Ketika dia buka puasa memang seronok. Yang kedua ketika dia bertemu Allah berdoa. Ni kita bangun qiyam. Kita tak berebut dia mayang kita alhamdulillah. Buat 8 tak apa. 8 pun sunnah Nabi kena ingat, 20 pun sunnah Nabi. Jangan sabar duk 3. Hak nak buat 8 buat 8. Tak ada masalah. Hadis Nabi ada. 20 tak apa juga. Pasal Nabi kata alaikum addu alaikum bin nawajiz. Nampak? Wa sunnatul khulafa'ir fa alaikum bis sunnati wa sunnatul khulafa'ir al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Ni Nabi sebut. Makna dia kita buat 20 pun tak apa. Sayyidina Umar dia sahabat Nabi, Nabi suruh pegang dengan sunnah Nabi. Sayyidina Umar Nabi pun balik tambah 2 rumah lagi. Yang 8 tu Nabi buat salat jemaah dan kita buat 8 pun sunnah Nabi. Tu saya katakan siapa yang buat 20 pun tak ada masalah. Yang duk nak kata tu siapa tak buat hak tu ya. Nampak tak? Yang tu yang ketiga. Nampak tak? Tu sudah. Jadi tuan-tuan saya tak panjang tuan. Saya nak bawa pasal tajuk kita pada malam ni itu berkaitan dengan doa. Jangan lupa berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta apa saja. Yang pertama doa yang doa maksur yang diajak Nabi SAW itu yang paling mustajab. Yang lain itu kita top up lah doa-doa yang keduniaan apa tak ada masalah. Itu tuan-tuan sekalian tuan-tuan, ampun dan maaf terkasar bahasa bicara dalam tazkirah Ramadan kita pada malam ni berkaitan dengan doa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim halimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal sujudana, Allahumma taqabbal ruku'ana, Allahumma taqabbal ibadana ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.